Tes. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Tempat ni makanan Arab, digembar-gemburkan, sedap-sedap. Kawan-kawan, ada few kawan-kawan macam Darus, Abu cari makan. Dia bagi tahu, Najib kau kena pergi, nasi dia sedap. Jadi hari ni aku ajak K, kita pergi sana nak try nasi Arab dia sedap betul ke tak sedap. Sebab nasi Arab ni dia, bagi aku, dalam diri aku ni ada dalam 2-3 list je yang betul-betul sedap. So macam biasa, kalau korang nak tahu best ke tak best nasi Arab ni dan apa nama nasi Arab ni, korang tengok video ni sampai habis guys. Jom. Okay guys, sebelum tu macam biasa, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan subscribe dulu supaya all dapat lagi notification mana-mana tempat aku kan. Jom kita layan guys, tengok nasi Arab tu. Jom. Aku dengan K dah sampai dah kat sini. Okay, besar juga tempat dia. Dia macam food court yang besar. Tapi aku rasa aku dah nampak dah kedai Arab dia yang mana. Sebab ada satu je kedai Arab sini. Okay, ni tempat dia. So tempat ni, macam korang tengok tadi, dia lah satu food court yang agak besar. So bila korang masuk je, korang nampak yang pertama sekali ni. Ni yang pertama sekali tu adalah yang kedai yang kita nak pergi, yang chef nasi Arab tu. So aku tak dibayar ke apa, memang sebab Darus semua cakap memang sini sedap, jadi kita nak datang cuba je, tengok betul ke sedap. Let's go. Ada dalam pasar semua begini. Okay, yang ni yang RM140. Ini dalam kecil. Satu nasi saya kasih benar. Okay, kalau ni berapa ringgit punya? Ada 740, ada 140. Okay, sekarang you buat berapa ringgit punya? 140 lebih nasi. 140 punya. Pas ini dalam kecil saja. Ini boleh makan 8-10 orang. Ini 10 orang. Tinggal bismillah. 10 orang Kira. Alam. Arab bunyi. Tak mau Malaysia. 8 9 10 11 هنا. Okay, berapa tu? 11 Okay, lagi kira. 2 3 2 3 4 5 6 ini nasi lagi. Mandi kapsah. Mandi kapsah. Okay. Ini nasi bishawar, saya letak rambah. Bishawar putih saja. Oh, bishawar. Putih saja. Saya suka letak rambah. Oh, bishawar tengah-tengah sekarang. Ini bishawar. Okey. Bishawar putih. Putih. Mandi kuning. kapsah, bishawar. Bishawar. 3 jenis. Kapsah orange kan? Dan orange. Orange. Ini atas bishawar. Ini 140. 10 Satu orang makan. ekor ayam. Mari. Okey. Makan sampai lebam guys. Korang tengok tadi berapa banyak nasi dia letak. Kejap sih. Sekarang ni dia nak masuk. Okey. Lamsing satu. Itu lamsing. Lamsing berapa bubur, chef? Satu kutul lamsing. Oh, angkat saya sudah jatuh. Terus. Okey. Ayam. Ayam satu ekor. Ayam satu ekor. Satu. Ayam satu ekor. Half. Satu ekor ayam. Kambing 800 gram. 800 gram. 800 gram. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 140. Ini saya nak bungkus boleh? Boleh. 140. So siap. Siap. Lagi sup sambal sayur. Okey, itu saya dah itu. Tengok kambing. Enggak ada pecah. Tulang keluar sendiri ya. Ayam. Semua lembut chef? Lembut. Also nasi. Masak, steam. Semua orang masak steam. Also Syekh Ammar ulang semua steam. Saya masak. Okey. Masak satu kali, satu beri 40 kali masak saja. Steam. So set ni, lepas tu dia main salad, Sup, sambal sayur. sup, salad dengan itu Sayur. sahawak. Sahawak. Nasi habis boleh tambah beri. Oh, boleh apa, beli single ke ini ke semua boleh tambah free nasi. Tambah beri. Mana-mana makan dalam kedai, tambah nasi beri. Single or Take away tak boleh tambah nasi. tak, bungkus tak boleh. Okey. Makan saja dalam kedai. Alright. Sup beri, sambal beri, sayur beri, kuah lamsing beri. Okey.
Datang baca chef. Lepas tu chef, kalau orang datang makan ni tak habis boleh tapau, boleh bawa balik. Boleh. Boleh Tak boleh. Tabzir. Ha? Haram. Kasih customer bungkus, kasih ambil rumah. Yes, okey. Tak boleh tinggal. Okey. Korang tengok ni. 100 untuk RM140, chef ni bagi makanan yang lebih kurang 10 orang boleh makan chef Oh lama. Cuma kita dah biasa chef Ammar, kita dah biasa makan dekat Damascus. Saya original Arab. Dia Original. original Arab Kita dah biasa makan delicious shawarma. So aku nak try yang ni tengok. Walaupun murah, sedap ke tak sedap, best ke tak best. Jom. So tengok video ni sampai habis guys. Tengok. Ini confirm 7 kilo. 7 kilo 7 kilo. Okay. Nasi tadi lebih kurang berapa sendok chef? Dalam 18 sendok. 18 sendok untuk 3. 3 18 sendok. Ngam, jom. Bismillah. Korang tengok ni RM140. Nasi dia tadi dia kata berapa scoop ke? 18 scoop. 18 sendok. Tak tahu lah 10 orang boleh makan boleh. Kalau korang tengok dia kata RM140, 10 orang boleh makan, seorang pun RM14 ke? Ya, betul. RM12. Beli burger special pun sebelah RM12. Korang nak apa lagi ni? Murah gila. See? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam share semua, makanan sedap. Komen sikit. Siapa nak bagi komen sikit makanan? Brother ni lah. Komen sikit bang, macam nak? Macam okey tak makanan dia? Okey, sopa okey. Dalam banyak-banyak. Nasi Arab yang makan. Tengok kamera je, sekian. Saya banyak-banyak. Nasi Arab bang, yang pernah saya makan. Ini antara yang top. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi saya nasi Arab ni kalau tak salah saya Mendi kot. Kan? Nasi Mendi Mendi. Mendi yang campur kapsah. Memang sedap lah sebab dia punya beras basmati dia pun agak ringan, tak padat macam bila kita makan jadi terlalu kenyang. Lepas tu yang bestnya jarang ada nasi Arab yang ada sup. Melainkan kalau macam dekat belah Sabah, dekat Cyber Jaya. Yang ni ada sup, maknanya dia kena dengan tekak Melayu lah. Lepas tu dia punya sambal ni pun Masya-Allah memang terbaik lah. Alhamdulillah. Ini untuk 6 orang makan, RM89. Masya-Allah. Jadi seorang jatuh dalam RM12, RM13, RM12, RM13 kan? Terbaik lah. Beli burger special lah ni pun ada RM10 lah. Okey, terima kasih. Terima kasih, baik. Ini apa chef? Kuah lam shing. Kuah lam sheng. Ini cak kuah kari. Ini apa? Ini kuah lam shing. Ini apa ni? Kuah lam sheng. Ini lam sheng. Dua-dua sama. Sama kuah lam. Itu sama juga. Ini sup. Ini sahawat. Ini sayur. Ini dua sama. Okey, thank you chef. So sekarang ni makanan ni dah siap. Ni aku tunjuk korang ni. Oh lama yang korang tengok tadi. Oi, ni ayam dia korang nampak. Untuk satu dulang ni minimum bila dah siap macam ni, dia punya berat lebih kurang 7 kilo. Ini ayam satu ekor yang dia letak. Punyalah lembut ayam ni. Tadi masa aku nak angkat, dia punya yang bahagian kaki ni tercerai. So maksudnya dia masak ayam ni memang lembut gila. Ni ialah dia punya kambing lah pun agak lembut. Kambing ni dia letak sebanyak lebih kurang 800 gram. So kita nak tengok kambing ni, kelembutan kambing ni macam mana. Aku pegang je kau tengok. Pecah gitu. Dan dia juga bagi satu lamb shank dekat dalam ni. Aku tak tahu mana. Cuma lamb shank yang dia letak tadi tu dia dah ini dia dah pecah-pecah dah. Angkat sikit je dia dah pecah-pecah dah lamb shank tu. So aku tak nak tunggu lagi. Aku nak rasa nasi dia. Dia ada 3 jenis nasi. Pertama sekali ialah dia punya Mandi rice. Mandi rice ni korang dah biasa tahu. Kalau bagi aku punya tafsiran lah, kalau makanan Arab ni, Mandi rice ni dia lebih kurang macam nasi ayam. Dia punya rasa agak mild. Lepas tu dia letak sedikit kapsah. Dia lebih kurang macam nasi yang agak berempah kuat. Dan lagi ada satu jenis nasi dia letak atas ni, aku tak pernah rasa dan pertama kali aku dengar dia panggil bisawah. So aku nak rasa kat atas ni bisawah. Bismillah. Sedap ni. Tadi kalau korang tengok pasal dia buka periuk tu, kau tengok nasi bisawah ni colourful. Lepas tu dia ada macam tomato kecil semua dalam tu. Nampak pun memang tempting gila, sedap. Sebab aku datang sini, si Darus dengan Abu duk bagi tahu aku, Chef Abdullah nama dia, duk jemput aku suruh datang, suruh test. Dia kata nak pelawar aku datang makan sini. And Darus dengan Abu duk bagi tahu aku memang sedap nasi dia. So aku okeylah, semua orang nak claim nasi dia sedap kan. Jadi aku cuba sendiri. Okey, cepat, jangan sibuk. Ambil rasa cepat. Dalam set ni juga dia datang, dia bagi dengan dia punya sup. Ni sup dia, aku nak rasa bismillah. Ni kuah lam sheng. Sorry.
Inilah sup dia. Ini sup dia. Original nasi Arab 7 country saja. Yemen, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Imarat, Saudi Arabia. Ini nasi original. Egypt lain. Palestin, Syria lain. Bas nasi Arab original Yemen. Mana-mana Dubai atau Saudi semua masih orang Yemen. Dia punya nasi is Yemen punya. Sebab dia kata Arab ni dia ada beberapa dekat nasi Arab ni dia ada beberapa negara negeri ke something kan. Ada 7 ke 8 tadi. Ada banyak mazhab. Banyak mazhab. Nasi Arab pun ada So dia, gaduh-gaduh. dia juga datang dengan dia punya sawan ini. Tapi sawah dia kata pedas sikit. Pedas. Cuma aku rasa tak berapa best. First impression sawan dia tak berapa best sebab aku suka sawan yang lebih pekat sikit. Yang salsa dia tu mungkin dia macam betul-betul isi dalam dia. Tapi yang dekat sini dia jenis yang agak cair. So aku ambil dia punya daging ni, aku cecah sikit dalam sawan dia ni. Aku nak cuba. Sebab sawan ni antara benda yang penting. Bismillah. Oh. Pedas, masam. Bagi aku elemen yang penting kat dalam sawan ni dia mesti kena ada masam. So aku tuang sikit kat atas nasi dia. Dia juga datang dengan dia punya salad-salad ni lah. Salad-salad ni. Dan aku nampak kubis, timun, carrot. Ambil sikit. Okay, nah. Dia ada macam gravy dia macam pekat-pekat sikit. So, kita tuang sikit kuala mesheng dia. Dan nak mulakan dengan dia punya ayamnya. Tengok punyalah lembut. Ya Allah, ya Tuhanku. Lembut gila ha. So, kita cuba suapan yang pertama. Bismillah. Ayam dia. So ini adalah ayam. Susah nak angkat ayam dia guys. Aku angkat ayam dia tulang jatuh. Lembut gila. Yang paling atas sekali dia bubur nasi bisawa tu. Aku tak dapat berasa betul-betul dia punya kapsah dengan mandi rice kat bawah tu. Sebab kita makan yang kat atas ni. Tapi aku rasa nasi bisawa dia ni nasi saja pun memang dah rasa sedap gila. Tak tahu kalau korang setuju dengan aku, kebanyakan bila ni selalunya kita makan nasi Arab ni, selalunya orang fokus pada dia punya lauk dan dia punya sahawa. Tapi kadang-kadang kebanyakan nasi Arab yang random yang you all makan, nasi dia rasa lebih kurang. Tapi dekat nasi Arab Chef Abdullah ni, dia punya nasi tu pun dah rasa memang cukup rasa dia. Cuma bagi aku, dia punya sahawa ni, kalau dia buat dia jenis lebih pekat lagi sikit, memang jadi perfect lah untuk Malaysian punya style sikit. Sahawan ni dah almost perfect dah. Cuma bab sahawan sikit, sebab nasi dia rasa kuat, jadi sahawan dia sepatutnya dia kena buat bagi rasa lebih kuat sikit, so that dia boleh complement dengan nasi dia kan. Dekat Chef Abdullah ni, dia siap bagi tahu kalau you datang makan dekat sini, nasi kalau you nak tambah kuah, you nak tambah semua, you bagi tahu dia tambah, dia tak kira, tetap kalau you beli satu set tu tetap RM14 juga. Oh, memang puas hati. Kira guys, aku nak sambung makan dan definitely aku tak boleh makan habis semua ni. Kau tengok ni banyak gila. Aku akan tapau dia buat balik. Macam biasa guys, harap-harap you all dapat information ni. Nasi Arab Chef Abdullah terletak dekat Sungai Besi. Yang mana nak cuba, datang cuba. Macam biasa guys, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang loceng tu supaya you all dapat lagi notification mana-mana tempat aku makan. Thank you everyone yang mana tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa in the next video. Bye bye.